Ingat enjin dengan aircon yang kita buat, radio pun kita ada buat tau. What? Okay, sama aku lagi. Zaman daripada enjin Muslim Kajang. Okay, ini hari ada juga kereta W212 lah. Kalau kata W212 ni nak kata banyak isu tak juga. Biasanya coolant system lah. Tapi kereta ni masuk bukan isu tu. Isu dia pada radio system. Owner kata tak best lah man bawa kereta sunyi je. Tak boleh nak dengar radio, tak boleh nak dengar lagu. Jadi bila kita troubleshoot, masalah dia datang daripada head unit dia punya radio. Seketul ni problem. Kebiasaannya model 212 atau model CLA memang biasa kena lah. Radio ni problem. Jadi bila kita dah diagnose, memang benda ni tak bagi signal untuk monitor ni menyala. Jadi yang ni barang asal dia. Yang ni kita dah pasang barang yang baru, replacement part second hand juga kita pakai. Sebab kalau nak order baru pun boleh tahan harga keras. Jadi second hand tu adalah barang yang terbaik lah. Boleh pakai lah orang kata. Daripada nak ambil yang cak ayam punya, baik pakai yang second hand. Jadi macam kereta ni problem dah settle lah. Jadi owner pun boleh pakai kereta dengan happy. Malam-malam bawa pun dah tak sunyi. Ada lagu, ada radio. Jangan ingat enjin dengan aircon yang kita buat, radio pun kita ada buat tau. Benda-benda macam accessory ni pun kita ada buat jugalah. Korang jangan ingat kita asyik-asyik buat konten enjin, asyik-asyik buat konten aircon, radio pun kita buat. Semua benda untuk permintaan pelanggan kita boleh settle, InsyaAllah. Okay, apa-apa pun klik link kat bio. Okay, luncur.